Kementerian Sumber Manusia akan menubuhkan Akademi Semikonduktor Kesuma untuk melatih bakat dalam reka bentuk chip dan pembuatan kecerdasan buatan AI. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan berkata langkah itu sejajar dengan hala tuju rancangan Malaysia ke-13 untuk menjadikan Malaysia sebagai negara AI. Kita mahu label Made by Malaysia terpampang pada litar bersepadu dan perisian AI di seluruh dunia. Bukan lagi sebagai pengguna teknologi, kita mahu jadi pencipta teknologi. Oleh itu, Kesuma akan tubuhkan Akademi Semikonduktor Kesuma, ASK, untuk melatih bakat dalam reka bentuk chip dan pembuatan AI. Beliau menyatakan ini ketika berucap pada sambutan Hari Pekerja 2026 di Ibu Negara hari ini. Datuk Seri Ramanan turut menyeru warga pekerja untuk terus belajar dan memperhalusi AI sebagai persediaan mendepani sebarang cabaran yang timbul melibatkan teknologi tersebut dalam sektor pekerjaan. Kepada para pekerja, jangan berhenti belajar. Cabaran AI ini nyata, tapi ia bukan penghalang. Setiap kemahiran yang anda pelajari hari ini adalah aset untuk esok hari. Jadilah insan madani yang bina Malaysia yang lebih makmur, adil dan bermaruah. Sambutan Hari Pekerja 2026 dengan tema Pekerja Madani ke Semua Bangsa dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.